Bagi ke ni macam diorang punya test. Kai. Okay guys, sebelum ni kita dikejutkan dengan gabungan 3 serangkai yang aku boleh cakap bakal menggegarkan industri lah satu hari nanti. Aku ingatkan dia nak buat drama ke movie ke apalah, tapi dia keluar macam satu short film ataupun promo ke apa, aku tak tahulah. Tapi Astro Cinematic Universe akan menggabungkan Police Evo, Keluang Man dan juga Kapla High Council. Jadi kita nak tengok apakah hasil gabungan pengarahan daripada Sapuan dan juga Sofiang dan juga DOP daripada Nicholas Chin. Jadi jom kita tengok. Let's go. Kaha naik bah. Muka ke. Kapla terakhir boxer. Kaha mudah jadi hero. Wih. Baik lalu. Gila lah combo 3 orang ni. Hui. Ini pun real CGI tu. Macam ni baru okey lah produk basement macam ni. Jangan menekan-nekan sangat. Weh. Gila lah. Minit ni, 3 minit eh. Weh, ni kalau diorang dia bagi ke ni macam diorang punya test. Kai. Okey. Tadi masuk Sani apa update? Update tadi. Aku di lokasi suspek, tapi kena cepat kan? Sebab aku rasa ada lagi satu bom. Adakah ini Polis Evo 4 punya kaitan? Taklah rasa promo je ni. Astro. Ini CGI kan? Takkanlah dia buat KL betul jadi. Semata-mata 3 minit lah. Kai, suspek tak ada. Aku dah faham ni, Kai. Hui. Long man lah. Oh, Cloman masih gembong. Weh, ini promo apa? Dia promo Cinematic Universe dia. Akan menggabungkan 3 ni. Weh, dahsyat oh. Okey. Aku tak tahulah pendapat korang macam mana. Tapi kalau aku nak diorang bertiga ni dikekalkan sebagai peneraju untuk filem akan datang lah. Okey, jadi mungkin dia akan macam kan kalau kita tengok Marvel kan dia ada banyak cerita, betul ada Avengers.
Okey, jadi cerita yang akan menggabungkan semua ni kita bagi dekat 3 orang ni. Okey, Safwan, Nicholas Chin dan juga Sofiang. Jadi aku rasa kalau combo 3 ni memang akan jadi dahsyat lah. Aku tak tahulah. Okey. Tapi tak tahulah, semua masih muda dan masih fresh, masih baru. Jadi aku tak tahulah Astro ataupun orang-orang seni ni dia nak bagi peluang dekat orang-orang macam ni, tak tahulah. Okey, tapi pendapat aku kalau diorang betul-betul berani, kau bagi je lah. Okey. Jadi aku tak tahu macam mana. Ataupun try bagi buat drama siri dulu ke apa ke kan. Jadi tak tahulah. Okey. Jadi ini pun aku tak tahu promo apa, tapi dia macam the beginning. Mungkin dia punya macam promo lah juga, tapi dia masih dalam universe dia jugalah kot. Jadi apa pandangan korang lah dengan Astro Cinematic Universe ni? Adakah dia akan dihasilkan? Adakah dia akan menggabungkan ketiga-tiga main cerita besar daripada Astro ni? Jangan lupa komen dekat bawah ni. Okey?